betul ke nama Selangor asalnya daripada seekor serangga kecil yang pernah memalukan seorang pahlawan Melayu terkenal? Macam tak logik kan? Jom kita bongkar misteri ni. Sebenarnya, cerita pelik ini memang wujud dalam legenda negeri Selangor. Menurut legenda lama, seorang pahlawan hebat dari Melaka yang sedang berehat di tepi sungai telah diganggu seekor langau. Kerana marah, dia tampar kuat, tapi langau tu berjaya lari. Bayangkan, seorang pahlawan gagah kalah dengan serangga kecil. Memalukan, bukan? Tetapi peristiwa inilah yang membuatkan pahlawan tu sedar dan anggap kawasan itu sebagai petanda untuk dia menetap. Dari situ, kawasan itu dinamakan Selangau, akhirnya menjadi Selangor. Namun, ada lagi versi yang tak ramai tahu. Ada juga teori mengatakan nama Selangor datang dari pokok besar bernama mentangau yang tumbuh banyak di pinggir sungai. Disebabkan pedagang asing sebut nama tempat ini mentangau, lama-lama jadi Selangau. Akhirnya menjadi Selangor. Dan paling kontroversi, ada juga teori gelap mengatakan nama Selangor berasal dari perkataan salang dan jemur, merujuk hukuman kejam ke atas penderhaka zaman dahulu yang diseksa dengan cara disalang dan dijemur hingga mati. Jadi, yang mana satu kisah yang betul-betul sahih? Ahli sejarah mengatakan kisah serangga ini lebih popular sebab ia lebih menarik dan mudah diingati. Tetapi sebenarnya semua kisah ini mencerminkan sejarah dan budaya masyarakat Melayu lama yang kaya dengan simbolik dan pengajaran moral. Korang percaya yang mana? Serangga, pokok atau kisah gelap? Cuba komen pendapat korang kat bawah. Jangan lupa subscribe dan follow untuk lebih banyak cerita pelik tapi benar tentang sejarah negeri kita.